Hanya dia amanah. Kenapa dia ambil pakai sebagai mutlak dia punya? Jelek tegang tak nampak orang ni? Bodoh sungguh. Jadi setelah bodoh sampai macam ni, macam mana dia nak mengisah Allah Ta'ala? Macam mana nak menyaksi kesalahan-kesalahan dia? Macam mana nak menerima amanah ni? Bodoh. Padahal kami buat dia, kami tak buat bodoh. Tetapi kerana dia kenapa dia membodoh juga? Sebenarnya dia nampak, dia tak mau, dia tak mau. Barzahun tu. Bukan barzahun, dia tak mau. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan fanzur kaifa kana 'aqibah. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Akan tetapi mereka ni berlaku sombong dan kebongkakan. Kerana kezaliman dan kesombongan mereka. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Menolak segala kebenaran yang Allah bentangkan. Tiada satu benda pun yang dia boleh buat. Dia tetap juga tak mau berikrar, tak mau nampak di mana persimpangan jalan yang sebenarnya. Sehingga beginilah Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan fanzur kaifa kana 'aqibah. Perhatikanlah betapakah kesudahannya orang-orang yang melakukan kerosakan ini. Tak mau mengambil kepahaman. Perhatikanlah akan jadi macam mana pada mereka ini. Bukan tengok dengan nafsu, tengok diri sendiri dengan sama. Apa akan jadi pada kita? Selepas kita tengok keadaan kita yang tak mau buang ni, kita tak mau faham ni, kita jadi macam mana? Kita tengok orang lain. Tengok kita dulu. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Ayat tadi. Awalam yatafakkaru anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Mengapa kamu tidak mengambil fikir tentang pendirian hidup kamu, pendirian kamu? Sedangkan apa-apa jua yang ada di atas muka bumi ini, luar dan dalam, kami buat ni bukan untuk bermain-main, bukan main-main buat ni. Bukan saja-saja buat suka-suka, aku buat suka-suka aku tak. Sungguh-sungguh benar-benar. Sampai satu keadaan tempoh masa yang tertentu, iaitu ajal kamu pun tiba, kamu tak mampu terlepas nak buat apa semua, tak boleh. Illa bil haqqi wa ajalin musamma. Ajalin musamma ni berarti tamat tempoh ataupun expired date. Aku ambil balik. Jangan sampai itu. Ajalin musamma ni expired date. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Kebanyakan orang-orang kafir itu, iaitu orang-orang kafir Mekah dan siapa juga yang membaca menentang, tak mau bertemu bersua muka dengan Allah Ta'ala. Ataupun kebanyakan manusia itu tak mau beramah mesra dengan Allah Ta'ala. Lebih indah beramah mesra dengan Allah Ta'ala. Baca Quran itu namanya beramah mesra dengan Allah Ta'ala. Itu kalam Allah. Mereka tak mau bercakap dengan Allah Ta'ala. Mereka tak mau bercakap. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Bi liqa' bagi pertemuan dengan Allah Ta'ala, mereka amatlah ingkar, amat tak mau. Fanazarul ladzina la yarju liqa'ana fi tughyanihim. Orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan Allah Ta'ala, sesungguhnya kami akan biar mereka itu bergelimpangan di dalam kemelaratan, kesesatan yang berpanjangan sampai pada akhir hayat hidupnya, dengan tiada ada satu faham pun. Ada yang
yang mati dalam tai, ada yang mati dalam najis, ada yang mati dalam mabuk, ada yang mati hancur buruk badan, ada yang mati dengan tak sedar diri, ada yang mati berlaku kerosakan, ada yang mati dengan saja-saja bergantung diri, bunuh diri. Itu namakan kemelaratan mati sehingga sampai akhir hayat. Buat bagi mereka itu kekal selama-lamanya azab itu. Oleh itu, hendaklah anda memprihatin baik-baik. Asyhadu, aku nak saksi. Setiap individu kenalah menyaksi apa yang dia terima amanah tadi. Ni saya kata, sekarang aku sudah faham bahawasanya daripada akal fikiran sampai kepada kalam, kita bisa bilang qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, wasat, kalam. Sungguhlah keadaan ini bukan aku punya. Nampak macam tu. Jelas orang itu ada satu kesedaran. Nampak. Baru ada jiwanya berbangkit. Jiwanya bangkit hidup. Bukan bangkit hidup dalam kubur, bukan bangkit hidup selepas mati. Semasa itu, sebelum dia menerima kepahaman, sebelum dia nampak apa yang nak disaksi ini, dia jadi seperti mana orang mati, laksana orang mati. Sehingga Allah Ta'ala kata pada orang ini dalam surah Al-An'am ayat 36, innama yahsyallaha min innama yastajibul ladhina yasma'un, innama yastajibul ladhina yasma'un wal mauta yab'asuhumullahu summa ilayhi yurja'un. Bahwasanya orang-orang yang mau mendengar ajakan kamu pada keimanan itu hanyalah orang yang betul-betul mendengar dengan penuh pertimbangan dan pelaksanaan dengan akal yang waras dengan sempurna, dan memahami etika arti kata percakapan. Dan sebaliknya orang-orang yang mati, Allah Ta'ala bayangkan, katakan pada mereka ni, orang-orang kafir yang tak mau memikir ni, Allah Ta'ala katakan mati inilah dimaksudkan tuan-tuan, kita nak hidup balik. Mati yang dalam kubur tu bukan nak hidup balik, mati tu nak hidup buat apa? Apa peluang yang kedua lagi dibagi? Mati ini nak dihidupkan balik. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'asuhumullah summa ilayhi yurja'un. Allah Ta'ala bandingkan kiasan perkataan sebagaimana orang yang sudah mati. Dia ada mata, ada telinga, ada hidung, ada kaki, ada hati, semua ada lengkap kami buat. Tetapi tak mau mendengar, tak mau membenarkan ayat-ayat kami. Engkat dan kuput dengan ayat-ayat kami. Ayat mana? Ayat menyuruh seseorang tu menyaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dia tidak mau mengambil penyaksian. Orang-orang ini tuan-tuan, bukan orang mati dalam kubur sana. Begitulah kiasan-kiasan cakap yang dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 36. Jadi di sini orang-orang yang buat perkara-perkara yang salah macam ni dikatakan orang tu mati. Tuan-tuan faham ke tak faham? Dia panggil orang ni mati. Tuan-tuan fikirkanlah, sehingga dikatakan mati. Bukan kubur sana, kubur ini. Kami bangkitkan, kami sedarkan semula. Kami sedarkan semula. Dia selama ini di dalam kelalaian yang amat sangat. Disedarkan melalui Nabi dan Rasul dan kitab-kitab. Dan kitab-kitab. Disedarkan oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dan juga kitab-kitab dan tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang menyampaikan. Sekarang ni saya menyedar anda lah. Saya sedang menyedarkan daripada arahan Allah Ta'ala, kerana saya memahami satu perkataan tabligh. Allah Ta'ala menyuruh saya menyampaikan. Sekarang saya mentabliglah anda. Dalam ini juga mentabligh diri saya sendiri, ahli keluarga saya sendiri, supaya anda semua selamat. Inilah yang dikatakan
yub'atsun, membangkit semula manusia yang lalai, yang mati tadi. Allah Ta'ala kata mati, lalai. Orang yang lalai itu Allah Ta'ala kata mati. Bagaikan orang yang mati. Sekarang dengan sesiapa saja yang mendengar pencerahan, ulasan, penafsiran yang saya sampai pada petang ini, harap ambil perhatian. Bukan mati di sana, bukan bangkit di sana, bangkit di sini. Setelah anda jadi jiwa yang bangkit sedap, tak ada suatu pun, tak ada suatu pun kepunyaan aku. Ini yang dimaksudkan anda sedang naik saksi. Dan anda faham, setelah anda faham bukan tujuh perkara ini aku punya, berarti anda sedang mentiada. Ataupun Arab kata Nabi. Bahasa Arab kata Nabi. Ada huruf lam tu, asyhadu an la, dimulai dengan huruf lam. Lepas asyhadu ada huruf lam alif. Lam tu lam nafi jinsiyah. Segala jenis unsur-unsur ketuhanan semua nak kena tiada. Sekecil sebesar-besar. Sebesar-besarnya kena mentiadakan. Illa istighna ataupun mumpi ataupun isbat, mengiyakan, membenarkan. Maknanya kalau orang buta ke bisu ke perkara, dia menyaksi menggunakan akal dia. Betul? Ilmu yang 7 tadi, yang 6 tadi, yang 8 tadi, yang 1000 bentuk tadi. Cakap 7 pada 1000 bentuk keadaan dalam tu. Cakap ringkas 7 saja, tapi 1000 bentuk keadaan dalam tu. Nak tafsir kudrat, tafsirlah, ada pen, ada pensel, kertas, ambil lah kertas di muka bumi ni, buatkan sebuah kertas tafsir apa itu kudrat. Habis anggota, habis umur kamu takkan habis. Tapi diringkaskan bercakap hanya 7 saja. Merangkumi habis. Setelah anda nampak dengan jelas, dengan terang, nampak dengan ilmiah, nampak dengan menyaksi dengan ilmu akal yang waras, saksana petak sama, pertimbang dengan jelas, suatu pun tidak ada kepunyaan aku. Jadi ini namanya syirik khafi, syirik terang, amat terang. Apakah tak terang kali? Syirik jali namanya, cukup terang. Yang terkandung pada makna asyhadu, terkandung pada pengertian asyhadu, bahwasanya aku naik saksi. Aku naik saksi, menyaksi ni tak ada suatu pun kepunyaan aku. Ini syirik jali, syirik terang. Bukan syirik terang berhala-berhala tu anda tak pergi sembah pun. Itu tak termasuk. Tak belajar pun dah tahu dah. Tak belajar pun tahu. Ambil dia punya terjemahan dia je. Yang pertama syirik terang. Yang kedua anda kena menyaksi lagi. Syirik yang kedua, syirik tersembunyi. Syirik khafi. Nama dia al-syirik khafiyul khafi. Syirik khafi yang tersembunyi, iaitu syirik nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Hawa tu nafsu. Sebagai contoh, aku ni seorang penyanyi. Kalau satu hari aku tak pergi menyanyi, tak boleh duduk, tak selesai, aku ganggu semua keadaan. Di sini jelas nampak, bukan aku larang kamu daripada menyanyi, sebab kamu buat satu ikatan. Tak dapat tidak, tak boleh duduk. Kalau satu hari tak minum kopi tak boleh duduk, kena minum juga kopi Kalau tak minum, nak berjalan pun tak erti, tak faham, nak bercakap pun tak boleh. Kalau tak isap okok 5 batang dulu pagi-pagi, nak fikir apa pun tak boleh. Kalau tak main nombor ekor tak boleh. Tak main nombor ekor tak boleh. Kena main juga. Kena main juga. Sebulan sekali. Kena main. Tak tengok buntut. Untuk perempuan tak boleh. Perempuan kena tengok juga. Berhalaan juga. Apa jadi macam ni? Duduk saja aku, kau tak tengok buntut perempuan, tak boleh duduk. Apa jadi macam tu? Ni nama dia syirik nafsu. Syirik kaut. Amat teruk. Tak surat balik lah. Jadi hal-hal macam ni buat manusia tu jadi hawa nafsu, jadi berhalaan. Amat teruk. Jadi berhalaan yang amat teruk. Ini syirik khafi.
Yang kedua ni Yang kedua, semua syirik ada 3. 3. Saya habaq di sini 2. 2. Yang lagi satu tak boleh jawab di sini. Dia kena datang jumpa. Ana datang mesti jumpa depan saya, berselesai depan saya. Syirik yang ketiga. Nama syirik itu khafi ilal. Berapa kali ilal khafi tak tahulah. Punya banyak. Sebagaimana ditafsir oleh Imam Al-Ghazali, laksana semut hitam berjalan di waktu malam di atas batu hitam di dalam gua yang gelap. sampai badan sendiri pun dia tak nampak. Begitulah terlindungnya. Sebenarnya tak terlindung. Itu namakan Al-Khafi. Anda nak dapat jawapan ini, mesti tak dapat. Mesti tak dapat. Tidak berhadapan dengan saya. Berhajat. Sila datang berjumpa dengan saya.